الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ustaz Haji Iwan Hakimin atas bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Petikan dari surah Ar-Rahman. Mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita bersama, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sekali lagi saya buat ujian suara. Suara saya didengari dengan jelas atau macam mana? Tolong bagi tahu, Ustaz. Alhamdulillah, jelas. Okey, baik. Okey, baik, terima kasih. Kita berada di talian sekitar 40 orang dan mungkin masa tak sampai lagi sebab dalam iklan kita tulis 9 suku. InsyaAllah kita beri masa lebih kurang 3 minit lagi sebelum kita bermula pengisian untuk siri yang kedua program kita pada malam ini. InsyaAllah lebih kurang 3 minit, 9 suku saya akan start insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna mimma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Ya Allah, lapangkan dadaku, permudahkan urusanku, uraikan simpulan di lidahku, mudah-mudahan percakapanku difahami. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, bakal-bakal haji, bakal-bakal hajah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik hidayah. Allah izinkan pertemuan kita pada malam ini secara maya setelah kita mulakan siri pertama pada minggu lepas. Alhamdulillah, seperti mana yang telah kita terangkan pada pertemuan minggu lepas, bahawa salah satu program yang kita sediakan, program prahaji, program persiapan dan persediaan, ialah siri yang kita namakan dengan temanya Ka'annaka Ma'ahu. Ka'annaka Ma'ahu adalah petikan daripada tajuk buku yang berjudul seolah-olah engkau bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menelusuri perjalanan haji. Ka'annaka Ma'ahu ini ialah sebuah buku yang diadaptasikan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang haji Nabi bermula daripada saat sebelum berangkat sehinggalah sampai Nabi pulang semula ke Madinah. Direkodkan oleh sahabat yang turut sama dalam rombongan Nabi, namanya Jabir bin Abdullah, dengan panjang lebar, dan hadis itu menjadi rujukan utama bila kita berbicara tentang tajuk haji. Tuan-tuan, puan-puan hadir ke mana-mana kursus sekalipun, termasuklah kursus anjuran tabung haji 13 siri itu, modulnya adalah adaptasi daripada hadis Jabir. Kerana hadis Jabir tidak akan tidak terpinggir, bahkan dia menjadi rujukan utama bila kita berbicara berkaitan dengan haji. Untuk slot Ka'annaka Ma'ahu ini, kita sediakan 4 siri, di mana bukan kita nak fokuskan kepada perbincangan hukum hakam dan sebagainya, tetapi kita lebih kepada melihat macam mana pergerakan dan perjalanan haji Nabi. Sepintas lalu. Dalam episod yang lepas, pada minggu lepas, saya telah mulakan tentang persiapan Nabi dan persediaan Nabi sebelum daripada bergerak sehinggalah Nabi mula bergerak. Di mana kita dapat fahami pergerakan Nabi bermula pada 24 hari bulan Zulqa'dah, iaitulah dengan Nabi menyampaikan khutbah di Masjidin Nabawi. Disusuli dengan pergerakan keluar pada 25 hari bulan Zulqa'dah, dan tempat mula Nabi berkumpul dengan para sahabat ialah di Zulhulaifah, ataupun nama yang lebih dikenali sebagai Bir Ali ataupun Miqat. Di situlah Nabi bersiap, di situlah Nabi bermalam, kemudiannya di situlah Nabi memulakan perjalanan, dan Nabi memulakan niatnya dengan mengendarai kenderaan dan mula bergerak bersama dengan para sahabat. Saya juga sebut pada pertemuan lepas bagaimana ketika Nabi dan para sahabat memulakan perjalanan haji, yang diketahui oleh para sahabat pada waktu itu hanyalah niat haji. Hanyalah niat haji. Tidak terlintas di kalangan para sahabat untuk melaksanakan umrah. Maknanya pada waktu itu sahabat cuma faham haji. Dan mereka nak pergi ni buat haji saja. Dan berlakulah perjalanan yang kita dengar pada pertemuan lepas, beberapa cerita-cerita yang berlaku sepanjang perjalanan, antara lain Nabi bertindak sebagai pembimbing, Nabi mengajar para sahabat yang bertanya tentang hukum hakam, dan ada satu insiden yang berlaku di mana barang Nabi hilang. Kemudian Nabi menenangkan Abu Bakar sehinggakan barang Nabi dijumpai semula. Itu yang kita bincangkan pada pertemuan lepas. Untuk malam ini, saya nak fokuskan kepada ketibaan Nabi SAW di bumi Mekah dan apa yang Nabi lakukan sepanjang keberadaan Nabi di Mekah sebelum daripada masuk hari haji. Sebelum daripada masuk hari-hari haji yang bermula pada 8 hari bulan Zulhijjah. Setelah Nabi melalui perjalanan yang panjang dari Mekah daripada Madinah ke Mekah yang memakan masa sekitar 8 hari. 8 hari, maka pada pagi hari Ahad 4 hari bulan Zulhijjah, baginda Nabi SAW sampailah ke Mekah. 4 hari bulan Zulhijjah, Ahad pagi, tahun ke-10 Hijrah. Nabi pun sampai di Mekah. Oleh kerana perjalanan Nabi ini panjang, perjalanan yang sukar, berdepan dengan kepayahan, berdepan dengan kesulitan,
jumlah rombongan pula yang ramai, maka Nabi tidak terus masuk ke Mekah. Sebaliknya Nabi singgah dulu di pinggir Mekah, yang di situ terdapat satu telaga, namanya Telaga Zituwa. Telaga Zituwa, ataupun nama hari ini lokasi itu berada di satu kawasan namanya Jarwal, nama semasa. Nama yang sekarang diguna pakai itu, kawasan itu dipanggil sebagai Jarwal. Terdapat Telaga Zituwa. Maka Nabi berhenti di situ, tanah lapang. Dan Nabi Nabi berehat seketika menjelang subuh. Kemudiannya Nabi menunaikan salat subuh di atas satu bukit. Di atas satu bukit yang ada berdekatan dengan kawasan Telaga Zituwa. Selepas daripada salat subuh, Nabi menyebut secara rambang kepada para sahabat, sesiapa yang nak buat umrah, maka boleh. Seolah-olah signal Nabi, siapa yang nak buat haji dalam bentuk tamattu', iaitulah umrah, kemudiannya nanti buat haji. Cuma sahabat pada waktu itu belum faham konsepnya. Itu pesan Nabi lah pada awalnya, siapa-siapa yang nak buat umrah maka dibolehkan. Selepas daripada tu Nabi pun mandi sunat nak masuk Mekah. Sebab tu dalam tajuk haji ada beberapa mandi sunat. Dia bukan sekadar mandi sunat ihram. Dia ada mandi sunat ihram, dia ada mandi sunat untuk masuk Mekah, dia ada mandi sunat untuk hari tarwiyah, dia ada mandi sunat untuk hari Arafah. Dia ada mandi sunat. Mandi sunat tu maknanya bila sebut sunat, hukumnya sunat lah. Kalau buat, dapat pahala. Kalau tak buat, rugilah. Kalau tak buat, rugi. Kalau ada ruang lah, kalau ada peluang. Nabi pun bersiap, Nabi pun mandi. Kemudiannya Nabi bergerak daripada tempat yang Nabi berhenti rehat tu, namanya Zituwa, melalui kawasan Saniyah, kawasan jalan berbukit. Kemudiannya Nabi belok ke arah kanan, masuklah ke dataran Masjidil Haram. Kalau hari ini, laluan itu laluan dari arah Gaza. Laluan dari arah Gaza. Laluan, kalau jemaah Malaysia sebahagiannya jemaah yang pergi dengan muasasah, sebelum ni di antara hotel penginapan mereka di Abras Janadariyah. Jadi laluan itulah. Saya difahamkan tahun ni mungkin tak ada, dia tak menginap di situ. Tapi itu laluannya. Laluan yang menuju ke arah kawasan Masjidil Haram. Nabi pun bergerak dari situ bersama dengan rombongan sahabat, dan tidak henti-henti Nabi melaungkan ungkapan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik sehinggalah habis. Kemudian bila Nabi dah mendekati kawasan Masjidil Haram, Nabi disambut oleh kanak-kanak, oleh anak-anak daripada Bani Muttalib, Bani Hashim yang masih ada lagi. Mereka sambut kedatangan Nabi SAW dengan penuh kegembiraan. Maka Nabi pun memilih untuk masuk ke dalam Masjidil Haram melalui pintu yang selalu Nabi masuk ketika Nabi berada di Mekah. Iaitulah pintu yang dinamakan sebagai pintu Bani Syaibah. Pintu Bani Syaibah. Nabi pun masuk melalui arah pintu Bani Syaibah. Kemudian Nabi nampak Kaabah. Tuan-tuan boleh bayangkan situasi itu. Nabi berdiri di hadapan Nabi Kaabah 10 tahun sebelum ini. Di tempat itulah Nabi pernah dipijak ketika Nabi sedang menunaikan salat. 10 tahun sebelum itu, di tempat yang samalah, Nabi pernah dijerut tengkuknya. Sehingga akan datang Abu Bakar menyatakan kepada orang-orang Quraisy yang cuba membunuh Nabi, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Adakah kalian nak membunuh seorang lelaki yang cuma salahnya pada tanggapan kamu menyebut nama Allah? Di situlah tiba-tiba 10 tahun kemudian Nabi boleh masuk dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak lagi ada sebarang kekufuran dan tidak ada lagi sebarang kesyirikan. Nabi masuk, di hadapan Nabi adalah Kaabah. Bayangkan situasi yang penuh dengan emosi, sudah tentulah ada perasaan syahdu, sudah tentulah ada perasaan gembira, sudah tentulah ada perasaan sedih kegembiraan, dan semua perkara itu bercampur baur bersama dengan Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka Nabi pun terus pergi ke arah Hajarul Aswad. Nabi kucup Hajarul Aswad, Nabi cium Hajarul Aswad. Kemudiannya Nabi pun memulakan tawaf. Nabi memulakan tawaf sebanyak 7 pusingan dalam keadaan bahu Nabi terdedah di sebelah kanan. Yang dinamakan sebagai ittiba'. Bahu Nabi ini terdedah di sebelah kanan. Jangan silap orang lelaki disunatkan untuk memakai ihram secara ittiba' ketika
tawaf yang ada sa'i selepasnya. Sunat itu hanyalah ketika tawaf yang ada sa'i selepasnya. Kalau tawaf itu tawaf yang tidak ada sa'i selepasnya, maka tidak disunatkan untuk mendedahkan bahu kanan. Bahkan menjadi makruh. Maka Nabi membuka bahu kanan, Nabi mengelilingi sebanyak 7 pusingan. Sahabat melihat pada ketika itu Nabi mengisi tawafnya dengan doa. Tetapi sahabat tidak dengar apa doa yang Nabi baca. Sebaliknya yang direkodkan, doa yang Nabi baca di antara rukun Yamani sehinggalah ke Hajarul Aswad ialah Nabi ulang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang Nabi ulang di antara rukun Yamani sehingga ke Hajarul Aswad. Adapun lain-lain, waktu Nabi pusing, macam-macam doa yang Nabi baca, dan kita juga boleh amalkan macam-macam doa yang kita nak baca. Apa doa yang terbaik ketika tawaf? Sudah tentulah doa minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah tentu doa yang terbaik tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesai tawaf. Selesai tawaf sebanyak 7 pusingan. Apabila selesai saja tawaf 7 pusingan, Nabi SAW berjalan ke arah belakang makam Ibrahim. Kadang-kadang ada orang silap faham, makam tu bukan kubur. Makam tu ialah kesan tapak kaki Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berdiri membina Kaabah. Lalu kesan tu dipanggil sebagai makam, tempat berdirinya baginda Ibrahim alaihissalam. Dan ada perbincangan panjanglah di kalangan para ulama. Sebahagiannya menyatakan asalnya makam itu dekat dengan Kaabah, dipindahkan dan sebagainya. Itu perbincangan panjang. Nabi berjalan ke arah belakang makam Ibrahim sambil membaca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sudut ataupun belakang makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Itu situasi zaman Nabi, dan Nabi buat. Sebab itu bila kita baca hadis perjalanan haji Nabi ni, apa yang kita perlu faham yang pertama, kita disuruh untuk tiru perlakuan Nabi dalam haji. Benar, Nabi sebut khuzu anni manasikakum. Tapi bukan semua benda yang Nabi buat kita boleh buat. Dengan keadaan dan keadaan semasa, dengan kemampuan kita dan dengan operasi yang mungkin bertukar dan sebagainya, ada benda yang Nabi buat dan benda itu berbentuk sunat, kita tak boleh buat. Contohnya macam salat di belakang makam Ibrahim. Dalam situasi sekarang tak boleh. Benda itu mendedahkan kepada bahaya. Kerana bila kita salat di situ, sedangkan di situ tempat orang tawaf, maka orang akan terhalang dan mungkin dia akan pijak kita dan sebagainya ketika kita sujud. Bermaksud, ada benda yang kita baca tapi kita tak boleh nak buat. Pada waktu itu kita tak bolehlah kata, orang yang tak tiru Nabi dalam amalan haji ni, orang tu tak buat haji yang tepat, tak mengikut sunnah. Kita tak boleh. Kerana ada benda yang boleh kita buat dan ada benda yang kita berhalangan untuk buat. Saya beri contoh mudah. Hari Tarwiyah, nanti kita akan sampai tajuk tu, hari yang ke-7 atau hari yang ke-8 Zulhijjah adalah hari Tarwiyah. Sunnahnya, Nabi SAW berada di Mina. Dan kita di pihak Az-Zuhar, kami setiap tahun ketika kami mengendalikan operasi haji, kami akan pastikan kita melakukan Tarwiyah. Tapi ada sebahagian orang tak boleh nak buat Tarwiyah dengan kekangan dan halangan tertentu. Kita tak katakan orang yang tak buat Tarwiyah itu menyalahi sunnah, tak. Kita tak katakan, oh kita saja yang boleh buat ni sempurna ikut Nabi, yang tak buat, tak. Kita tak kata. Kerana kita faham ada beberapa perkara yang Nabi buat tetapi kita tak boleh nak buat atas beberapa kekangan-kekangan seperti keadaan semasa, faktor operasi dan sebagainya. Maka Nabi SAW kemudiannya menunaikan salat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Salat sunat tawaf ini didirikan 2 rakaat. Dengan rakaat pertama, Nabi membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Dan rakaat kedua, Nabi membaca surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas. Kemudian Nabi bangkit, Nabi minum air Zam-Zam. Kemudian Nabi bergerak keluar melalui pintu Safa untuk menuju ke arah tempat sa'i. Dalam perjalanan, dalam pergerakan Nabi daripada dataran Kaabah ataupun di kawasan Kaabah tu nak pergi ke arah Safa, Bukit Safa, Nabi keluar melalui pintu yang dinamakan sebagai pintu Safa. Nabi membaca petikan ayat. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah
faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Nabi baca ayat tu. Sambil-sambil berjalan, Nabi baca ayat tu yang menceritakan tentang Safa dan Marwah, sebahagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampai saja di Bukit Safa. Di Bukit Safa ni tempat nak sa'i lah. Waktu Nabi itu, Nabi sampai di Bukit Safa, waktu Nabi komplek ataupun Masjidil Haram tu tak ada lagi lah bertingkat-tingkat. Sekarang ini sa'i ada tempat yang bertingkat-tingkat. Ikutlah kata nanti kita pergi, tingkat mana yang boleh lalu, ikutlah. Janganlah sampai, aku nak cari tempat yang Nabi mungkin sukar, mungkin susah, kita ikutlah mana-mana yang diarahkan pada kita ke tempat sa'i. Bila sampai di Bukit Safa, Nabi menghadap ke arah Kaabah sambil Nabi membaca la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nabi membaca doa tersebut ataupun Nabi membaca ungkapan tersebut. Kemudiannya sebanyak 3 kali Nabi ulang dan Nabi berdoa. Sekali lagi, sahabat tidak mendengar apa doa yang Nabi baca, tapi sahabat dapat faham doanya meliputi permohonan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Selepas Nabi baca ungkapan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 3 kali, kemudian Nabi akan doa. Dan macam-macam permintaan yang Nabi minta, sudah tentulah permintaan yang terbaik ialah kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Dan doa ni dia kena letakkan visi yang lebih tinggi lah, iaitulah akhirat. Ataupun kita minta ampun. Adapun soal-soal kita nak minta benda-benda dunia ni, benda-benda dunia pun perlu, tapi janganlah itu jadikan keutamaan. Nak minta, bagilah anak aku jawab periksa dengan bagus, benda tu bagus, tapi dia bukanlah nombor satu. Nombor satu adalah keampunan pada Allah, keampunan atas dosa kesilapan kita. Kemudiannya kita minta kebaikan akhirat, kita minta apa semua, dan lepas tu mintalah apa-apa saja yang kita inginkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memulakan sa'i. Bila Nabi memulakan sa'i, apabila turun saja di kawasan yang disebut sebagai Al-Abtah, kawasan lembah, Nabi memperlajukan pergerakan. Nabi memperlajukan pergerakan sa'i, sa'yan syadidan. Berlari secara bersungguh-sungguh sehingga nampak betih Nabi itu bergegar. Dia dalam sa'i ni, dalam tawaf, disunatkan ramal. Ramal ni berlari ataupun bergerak secara laju lah dalam 3 pusingan yang pertama. Tapi dalam sa'i dia lebih lagi daripada ramal. Dia walaupun boleh saja untuk ikut kadar kemampuan lah, kalau kita tak mampu, sebab benda ni sunat. Dan benda ni sunat dan dia tak boleh lah kita paksa diri. Kalau kita tahu kita tak boleh nak buat benda tu, jangan kita buat juga. Tapi Nabi akan berlari sungguh-sungguh. Di situlah kita akan lihat, kadang-kadang kita tengok orang-orang Afrika ke apa, mereka lari sampai kita kata apa lari, tak ikut kursus haji. Memang itulah yang tepatnya. Nabi berlari ataupun bergerak dengan lebih pantas, sehingga akan bergegar betih Nabi SAW. Kemudian bila sampai di Marwah, Nabi buat benda yang sama, iaitulah menghadap ke arah kiblat dan Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dahu wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian Nabi berdoa, kemudian Nabi mengangkat tangan dan terus melakukan sa'i sampailah habis. Bila habis sa'i, setiap kali Nabi sampai di bukit, waktu zaman Nabi ni, Bukit Safa dan Bukit Marwah ni, dan sampai sekarang lah dia bukan masjid. Jadi waktu tu dia ada kedai, dia ada rumah orang, dia ada macam-macam. Bila Nabi sampai di Bukit Safa, orang kata, ya Rasulullah dah sampai. Lagi Nabi sampai di Marwah pula, orang kenempik pula, Rasulullah dah sampai. Nabi sampai di Safa, macam tu lah. Kerana terujarnya mereka menyambut ketibaan dan kedatangan Nabi SAW. Kan mereka masuk Islam beramai-ramai ketika Fathu Makkah. Kemudian lepas daripada Fathu Makkah tahun ke-8, Nabi balik ke Makkah, Nabi balik ke Madinah. 2 tahun lepas tu baru Nabi datang. Jadi teruja mereka sambut kedatangan Nabi. Mereka kata, Rasulullah dah datang. Pakat-pakat keluar tengok. Bila selesai Nabi sa'i, bila Nabi mula sa'i tu, bila orang pakat nak tengok ramai, Nabi layan ke semuanya.
Nabi layan semua, kanak-kanak, orang tua, semua Nabi layan. Dan Nabi tak ada kata, tepi, aku nak sa'i ni. Tak, Nabi ra'ikan mereka. Nabi layan dan Nabi menyelesaikan sa'inya dengan menaiki unta. Nabi menaiki unta, Nabi menaiki kenderaan tunggangan Nabi sa'i. Kerana Nabi duduk atas tu supaya orang nampak, orang mudah nampak. Dan sahabat boleh tengok Nabi perlakuan sa'i ni walaupun di celah-celah rumah orang, di celah-celah kedai apa semua, tapi ini perlakuan ibadah dan orang boleh nampak syiar. Nabi duduk di atas unta, atas tunggangannya. Jadi kalau tanya, boleh tak hari ni kita sa'i naik kenderaan? Dia bukanlah menyalahi apa-apa, boleh. Walaupun yang terbaiknya ialah kita berjalan kaki, tapi kalaulah kita nak naik kenderaan, kalau disediakan kenderaan lah, dulu dia ada skuter, kemudian dia ada bagi dan sebagainya, tidaklah ada masalah apa-apa, dibolehkan. Tapi yang afdalnya tetaplah dengan berjalan kaki. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila selesai sa'i, sekali lagi Nabi arahkan sahabat untuk yang tidak membawa binatang untuk disembelih, lakukan umrah. Maknanya boleh tahallul dah. Dah selesai tawaf, dah selesai sa'i. Sedangkan sahabat awalnya berniat haji. Nabi perintahkan sahabat untuk jadikan umrah. Bermakna jadikan dalam bentuk haji tamattu', selesaikan umrah. Dan kemudiannya kamu boleh bertahallul, kamu boleh halal dalam keadaan ni. Sahabat confused, sahabat tak nampak macam mana cara ni. Macam mana cara ni? Maka sebahagian tanya, ya Rasulullah, tahallul macam mana yang Tuan maksudkan? Kata Rasulullah, tahallul semualah. Maknanya kamu kembali dalam keadaan halal, menanti hari haji nanti. Sebahagian sahabat pula kata, kita ada 4 hari lagi saja. Apa perlu untuk kita tahallul? Bila sahabat bertanya, sahabat bukan nak bantah apa arahan Nabi, tapi sahabat waktu tu confused. Sehingga kan Nabi sedikit macam marahlah. Dan Aisyah tanya, ya Rasulullah, siapa yang membuatkan kau marah ni? Neraka lah tempat mereka. Akhirnya Nabi keluar dan Nabi sebut kepada para sahabat, tak percayakah dekat aku? Akulah orang yang paling bertakwa. Bila aku kata suruh buat umrah dah. Apa hikmah Nabi arahkan sahabat untuk buat umrah? Jawapannya ialah kerana pada pemahaman masyarakat jahiliah, umrah pada bulan haji adalah afjaril fujur, dosa yang tak boleh diampunkan. Pada pemahaman orang-orang jahiliah, membuat umrah, melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji adalah perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan mungkar. Maka Nabi nak basmikan salah faham dan kepercayaan karut itu dengan Nabi menyuruh para sahabat untuk buat tamattu', buat umrah. Bagi menunjukkan kepada pemahaman Quraisy ni, pemahaman jahiliah ni tak betul. Boleh untuk buat umrah dalam bulan haji dan tidak ada apa-apa halangan, tidak ada apa-apa masalah, tidak ada apa-apa dosa. Dan haji dalam bentuk tu dipanggil sebagai haji tamattu'. Nabi, oleh kerana Nabi bawa hadiu, Nabi bawa binatang yang akan dikorbankan. Dalam ayat Al-Quran kata, hatta yablughal hadiyu mahillah. Bila yang bawa hadiu ni, maka dia kena tunggulah sampai masanya. Jadi Nabi kekal dalam ihram dan Nabi menurut majoriti ulama menyatakan haji Nabi adalah haji qiran yang disertakan sekali dengan umrah dan juga haji. Adapun sahabat-sahabat, majoritinya mereka melaksanakan haji secara tamattu'. Haji secara tamattu'. Timbul persoalan, manakah haji yang paling afdal? Kan kita belajar haji itu ada tamattu', ada ifrad, ada qiran. Lalu orang bertanya, manakah yang lebih afdal? Jawapannya, afdal itu mengikut masing-masing. Ada orang yang baginya afdal tamattu', ada orang baginya afdal adalah ifrad. Maka ikutlah kemampuan masing-masing dan keupayaan masing-masing. Yang pasti kesemua kita menginginkan haji yang terbaik. Tak boleh orang yang buat haji ifrad dia menyatakan apa ni buat haji tamattu', mai jauh-jauh bayar mahal-mahal, buatlah yang terbaik. Tak boleh pula orang yang tamattu' menyatakan apa buat ifrad susah-susah. Nabi pun suruh sahabat buat tamattu'. Tidak. Buatlah mana-mana saja pilihan yang mengikut keupayaan kita. Yang pasti kita buat itu dengan ilmu. Kalau yang nak buat ifrad kena belajar cara ifrad. Kalau yang nak buat qiran kena belajar cara qiran. Jangan nanti bila buat ifrad tiba-tiba dia tak tahu, dia tersilap dia. Jadi benda itu menyebabkan haji kita bukanlah dilihat dari sudut jenisnya, tetapi yang diterima di sisi Allah apabila amalan itu penuh dengan keikhlasan dan mengikut Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka bila Nabi pun sebut kepada sahabat macam tu, maknanya ini arahan aku, buat sudahlah. Akhirnya sahabat-sahabat pun ikutlah arahan Nabi. Bangun seorang sahabat, namanya Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum. Dia kata, ya Rasulullah, adakah haji bentuk tamattu' ini khusus untuk kami ataupun berkekalan sampailah umat-umat kamu? Jawab Nabi SAW, bahkan untuk selamanya. Maknanya haji dalam bentuk tamattu', datang ke Mekah pada bulan haji buat umrah dahulu, kemudian selesai halal sampailah hari haji, niat semula haji, bentuk itu dikekalkan sampailah hari kiamat. Maknanya boleh, tak ada masalah. Suraqah tanya beberapa soalan kepada Nabi. Dan Suraqah ni, kalau kita baca dalam sirah, ketika Nabi berhijrah, dialah menjadi orang yang mengejar Nabi untuk mendapatkan habuan, tawaran daripada Quraisy. 100 ekor unta. Dia kejar Nabi. Sampai dekat, kaki kuda dia terbenam. Dan kemudiannya Nabi arahkan, tutup mulut, patah balik. Dan dia balik. 8 tahun kemudian barulah dia masuk Islam. Dan ketika Nabi mengerjakan haji wada', dia bersama dengan Nabi. Dan menjadi orang yang dekat dengan Nabi, tanya soalan dan sebagainya. Ini di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika Nabi mengerjakan haji pada waktu itu. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, selesai Nabi mengerjakan haji, Nabi meraihkan orang-orang Mekah, kanak-kanak, orang tua dan sebagainya. Selesai dah Nabi tawaf dan sa'i, Nabi kekal dalam ihram, sahabat-sahabat bertahallul. Kemudian bila balik, bila nanti balik ke tempat penginapan, ada sahabat yang baru sampai. Antaranya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terkejut, isteri dia dah bertahallul. Bolehkah macam ni? Lalu Nabi mengiyakan apa yang dibuat oleh Fatimah itu benda yang betul dan diarahkan oleh Nabi SAW. Bila selesai tawaf dan sa'i, Nabi maknanya tak gunting lagi dah. Waktu Nabi tawaf pertama tu, bagi diri Nabi, tawaf itu adalah tawaf qudum. Sebab Nabi buat bentuk qiran. Sementara sa'i itulah sa'i haji. Tawaf itulah tawaf qudum, sa'i itulah sa'i haji. Waktu tu, menariknya, Nabi pakaikan ihram sebelah atas ni, selendang yang dijadikan sebagai tutup badan ni, kain yang berwarna hijau. Bermakna, ihram ni dia bukan kata wajib dengan kain putih. Itu sunnahnya. Itu sunnahnya kain putih. Tapi kalau mungkin habiskan kain putih, boleh pakai kain warna apa-apa pun. Cuma saya selalu sebutlah pada rakan-rakan, kalau kita nak jadi orang ternama, kita buatlah pakailah warna lain-lain. Pakai warna kuning, orang akan tengok, masuk dalam berita, ini main daripada mana ni. Orang Arab kata, khalif tu'raf. Kalau nak popular, buatlah benda-benda pelik. Jadi Nabi waktu tu, Nabi pakai, bahkan ada ketikanya, Nabi pakai kain yang berwarna merah dan sebagainya lah dalam perjalanan. Sebab perjalanan haji ni panjang. Jadi ada ketika kena salin dan sebagainya. Selesai Nabi sa'i dan selesai sahabat sa'i bertahallul apa semua, Nabi bergerak ke kawasan lapang yang dipanggil sebagai Abtah, menghala ke arah Al-Hajun. Ataupun tempat yang Nabi duduk tu, lebih tepatnya pada hari ini dipanggil sebagai Ja'fariyah. Kawasan Al-Ja'fariyah, dulu ni dia ada satu pasar yang menjadi tempat orang pergi borong barang lah. Tapi sekarang ni pasar tu dah tak ada, dah pindah dah tempat lain. Kawasan tu dekat dengan perkuburan Ma'lah. Jadi kawasan Nabi duduk tu kira-kira lah anggarannya mungkin dalam 4 km kot ke Masjidil Haram. 3 atau 4 km Nabi berkemah di sana. Bila Nabi berkemah di sana, bermula dari hari Ahad, 4 Zulhijjah, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. 4, 5, 6, 7. 4 hari Nabi berada di kawasan Al-Hujun, kawasan Abtah tadi. Dan sepanjang 4 hari Nabi berada di sana, Nabi tak pergi pun ke Masjidil Haram. Nabi tak pergi. Dengan sebab, pertama, faktor mungkin kalau nak ulang alik, faktornya letih. Kalau Nabi pergi, sahabat akan turun. Bila sahabat turun, sesak. Kawasan akan jadi sesak. Nabi nak beri sedikit kelapangan dan kerehatan kepada keadaan masjid pada waktu itu. Dan inilah menjadi dalil kepada pendapat majoriti para ulama yang menyatakan seluruh tanah haram itu adalah kawasan yang dilipat gandakan ganjarannya untuk salat. Kan disebut salat di Masjidil Haram ni 100,000 kali ganda.
dia bukan khusus kepada Masjidil Haram sahaja, tetapi dia meliputi kawasan Tanah Haram. Dalilnya mana? Kerana Nabi sendiri, ketika mana Nabi berada 4 hari di Abtah, Nabi melaksanakan salat di kawasan itu. Nabi tak pergi salat di Masjidil Haram pun. Menunjukkan kelebihan 100,000 itu turut ada di kawasan-kawasan yang di luar dari Masjidil Haram selagi mana masih dalam sempadan Tanah Haram. Ini pendapat majoriti ulama, khususnya berkaitan dengan salat. Berkaitan dengan salat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kalau tuan-tuan pergi haji tahun ni, insya-Allah mudah-mudahan kita dicatat namanya. Mungkin hujung-hujung ataupun masuk Zulhijjah dekat nak haji ni, kebanyakan orang akan berada di kawasan yang jauh dari Masjidil Haram. Sebagai persiapan dan sebagainya. Kita akan berada di Aziziyah sebagai contoh. Jadi jangan risau, jangan rusinglah dari sudut nilai ganjarannya. Ini bukan manifesto, ini bukan janji kita. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi dan diambil hukumnya oleh para ulama, menyatakan salat selagi mana dalam Tanah Haram, ganjarannya adalah 100,000 kali ganda. Walaupun tidaklah dinafikan, dalam Masjidil Haram itu sudah tentulah ada kelebihan tersendiri kerana di masjid. Tapi dari sudut nilai ganjarannya, turut dapat kepada orang yang menunaikan salat selagi mana masih dalam kawasan Tanah Haram. Bila Nabi berada di Abtah selama 4 hari, Nabi berada dalam kemah yang, kemah itu kata riwayat berwarna merah. Kemah Nabi ni berwarna merah. Dan Nabi akan menyantuni para sahabat yang mungkin akan tanya soalan. Masih sebab dalam tempoh haji ni, ini haji yang pertama dalam Islam, jadi mungkin ada benda-benda yang perlu penjelasan, nak buat apa lepas ni, nak buat apa waktu ni, nak buat apa, maka Nabi akan layan pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan Bilal akan bertugas sebagai orang yang melaungkan azan, dan bila dia siap kawasan, dia akan pacak satu kayu di hadapan sebagai tanda sutrah. Meletakkan kayu ni sebagai tanda, di sini akan Nabi salat, dan salat Nabi itu bersama dengan para jemaah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di celah-celah itu ada seorang sahabat Nabi, nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, jatuh sakit. Dan sakit Sa'ad ini sakit yang sangat gering, sakit yang membimbangkan Sa'ad sendiri, kalau-kalau akan membawa kepada kewafatan. Maka Nabi ziarah Sa'ad. Bila Nabi ziarah Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas kata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku takut aku akan mati di negeri yang aku dah hijrah dari dia." Kan Mekah itu negeri mereka, dan kemudiannya mereka berhijrah. Jadi dia tak mau kalau kata mati di situ, dia nak meninggal di bumi yang mereka pergi sana, Madinah. Nabi kata, "Tak, kamu tak akan meninggal sini insya-Allah." Kemudian dia pun tanya kepada Nabi tentang satu soalan yang masyhur di dalam riwayat diceritakan. Sa'ad menyatakan kebimbangan dia sebab dia tak ada anak melainkan seorang anak perempuan. Jadi harta dia nak buat macam mana? Boleh tak dia wasiatkan harta seluruhnya? Nabi kata tak boleh lah. Harta jangan wasiat seluruhnya. Dia kata boleh tak aku wasiatkan harta separuh? Nabi kata jangan, separuh tu banyak. Dan sampailah satu peringkat Sa'ad kata boleh tak aku wasiatkan hartaku 1/3. Nabi kata boleh, tetapi 1/3 itu pun masih dikira banyak. Kamu meninggalkan keturunan yang tidak meminta-minta, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan keturunan yang tak ada apa. Tapi waktu itu, perhatikan, bila Nabi beri jawapan dan Nabi doakan kebaikan kepada Sa'ad untuk sembuh dan sebagainya, perhatikan apa yang boleh kita belajar daripada keberkatan Nabi ini. Sa'ad pada waktu itu dia cuma ada seorang anak. Dan Nabi kata, insya-Allah kamu tak akan mati. Kamu tak akan mati lagi lah maksudnya. Ternyata apa yang disebut oleh Nabi itu berbentuk doa dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas dia hidup lebih daripada sekitar 50 tahun lagi. Daripada detik itu dia hidup lebih kurang 50 tahun lebih lagi. Dia menjadi sahabat yang terakhir di kalangan sahabat yang dijamin syurga meninggal. Waktu itu Nabi sebut kamu tak akan mati lagi. Nabi wafat 3 bulan selepas daripada apa yang Nabi kata, sedangkan Sa'ad 50 tahun lagi dah hidup. Waktu Sa'ad jatuh sakit itu, dia cuma ada anak perempuan seorang je, dan dia bimbang. Tetapi selepas daripada doa Nabi, Sa'ad zuriatnya ada 34 orang. 34 orang lelaki dan perempuan. Jadi ini menunjukkan
keberkatan dan doa Nabi SAW itu sangat-sangat makbulah. Doa kebaikan kepada Sa'ad. Dan sebelum daripada tu pun, para sahabat ketika mana berada di Abtah, bila Nabi berwuduk, kesan daripada wuduk Nabi tu, Bilal ambil pergi renjih dekat orang. Semua pakat berebut ambil. Nanti sampai kepada selepas daripada Nabi bercukur, sahabat berebut pula ambil kesan rambut Nabi. Sehingga kan Khalid menyimpan rambut Nabi dalam topi perang dia. Sebab tu Khalid kata, aku tak pernah kalah perang kerana ambil keberkatan dari batang tubuh Nabi SAW. Dan ini kita faham bahawa batang tubuh Nabi itu secara keseluruhannya ada keberkatan. Dan itu hanya khas untuk Nabi SAW. Sehinggalah Nabi berada di Abtah ni. Nabi berada di Abtah sampailah pada hari Rabu. Sampai hari Rabu. Bila masuk hari Khamis, maknanya Ahad. Ahad tu 4 hari bulan, 5 hari bulan hari Isnin, 6 hari bulan hari Selasa, 7 hari bulan hari Rabu, pagi Khamis. Maknanya 5 hari lah, kurang lebih 4 malam. Pagi Khamis, tanggal 8 hari bulan Zulhijjah, maka Nabi SAW bergerak bersama dengan para sahabat, siap berpakaian ihram, dan mereka yang buat umrah tadi ni mula berniat di situ dan kemudiannya bergerak menuju ke Mina. Masuklah Nabi dan para sahabat pada hari-hari haji. Iaitulah bermula 8 Zulhijjah yang dipanggil sebagai hari Tarwiyah. Hari 8 Zulhijjah dipanggil sebagai hari Tarwiyah dan Nabi sampai di Mina, Nabi bergerak keluar waktu duha, Nabi sampai sebelum daripada solat zuhur, waktu zuhur. Kemudian Nabi duduk di Mina bermula daripada solat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh esok. Nabi semayang pada setiap waktu secara qasar. Nabi semayang zuhur di Mina, asar di Mina, maghrib di Mina, isya di Mina, dan subuh juga di Mina. Perbuatan Nabi berada di kawasan Mina pada hari ke-8 Zulhijjah itu adalah satu sunnah. Dan dia disebut sebagai hari Tarwiyah. Apa pengisian yang Nabi buat di Mina, di Tarwiyah tu? Pengisiannya memperbanyakkan zikrullah. Di samping mengingati Allah, dan aktiviti-aktiviti lain lah. Aktiviti yang menunjukkan persiapan untuk masuk dalam hari haji dan kemuncak haji, iaitulah hari Arafah. Tarwiyah ni daripada perkataan asalnya, ada kata daripada asal perkataan mimpi. Nabi Ibrahim bermimpi pada hari itulah untuk diarahkan untuk menyembelih anaknya. Ada yang kata daripada perkataan hari yang orang menyediakan air kepada kenderaan dan tunggangan. Sebab esok ni berjalan nak pergi wukuf di Arafah kemuncak. Jadi hari ke-8 ni orang buat persiapan lah. Kebiasaannya persiapan itu dilakukan di Mina. Jadi hari yang ke-8 adalah hari Tarwiyah dan sunnahnya hari Tarwiyah itu berada di Mina. Di pihak pengendali kami ni, selaku Az-Zuhar, selaku pengendali pengelola jemaah haji, memang kami masukkan dalam jadual bahawa hari ke-8 kesemua jemaah akan berada di kawasan Mina. Hari ke-8 Zulhijjah, kesemua jemaah akan berada di kawasan Mina, akan berada sepanjang hari ke-8 sampailah pada pagi ke-9. Barulah pagi ke-9 itu bergerak ke Arafah. Itu sebahagian dari sunnah. Jadi bila saya sebut lagi, bila kita boleh buat benda tu, jangan kita salahkan orang yang tak buat. Kerana semua itu berdasarkan kepada keadaan masing-masing. Kalau kita boleh buat, alhamdulillah. Kerana kita cuba untuk buat seperti mana yang Nabi buat. Walaupun tidak boleh sepenuhnya, tapi mana-mana peluang yang kita ada, kita cuba buatlah. Dan kami di Az-Zuhar, seperti mana yang kita lalui pada tahun-tahun sebelum ini, untuk Tarwiyah kita cuba buat. Dan kita sediakan pengisiannya. Di Tarwiyah itu dengan setiap kali lepas salat kita ada sesi-sesi, mungkin tadabbur Al-Qurannya, mungkin tadabbur zikirnya, mungkin kita akan baca wazifah kubranya dan sebagainya. Itu pengisian-pengisian yang kita cuba untuk penuhkan supaya keadaan dan keberadaan kita di bumi Mina pada hari Tarwiyah itu benar-benar terisi. Dan kita dah ada persiapan penuh untuk masuk dalam bumi Arafah menjadi betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala. Kerana kemuncak kepada haji itu ialah Arafah. Dan bila sebut kemuncak, dia kena ada persiapan. Dan persiapannya itu bukan bermula daripada mula saja sampai lepas tu relax. Tak, persiapan itu berterusan. Ini pun persiapan, dan kemuncak kepada persiapan itu ialah pada 8 hari bulan Zulhijjah yang kita panggil sebagai hari Tarwiyah.
dan disusuli dengan kita akan bergerak ke Arafah pada pagi 9 hari bulan Zulhijjah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebahagian daripada apa yang sempat kita kongsikan malam ini berkaitan dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah sebaik saja tiba dan apa yang Nabi lakukan sebelum daripada kemuncak ibadah haji. InsyaAllah untuk siri yang ketiga dan keempat nanti kita akan ceritakan pula berkaitan dengan keadaan haji Nabi pada hari kemuncaknya, dan siri keempat kita akan tutup dengan kesimpulan dan perjalanan pergerakan Nabi pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi mudah-mudahan pengisian ringkas ini, perkongsian, saya tak maksudkan saya mengajar tuan-tuan, saya lebih kepada berkongsi dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan dia menjadi sebahagian daripada usaha kita untuk memasukkan nama kita dalam tetamu Allah pada tahun ini, yang pertama. Yang kedua, sebahagian dari usaha kita untuk memburu makna mabrur. Saya ulang setiap kali pertemuan kita bahawa siapa-siapa pun tidak boleh menjanjikan mabrur. Kalau ada syarikat mana-mana yang kata janji mabrur pergi dengan kami, tak, itu maknanya terlalu lajak. Terlalu lajak. Saya ulang, siapa-siapa pun tak boleh menjanjikan mabrur, termasuklah kami. Tetapi kita boleh berusaha bersama-sama untuk kita memimpin tangan, kita menunjuk arah, dan kita berdoa mudah-mudahan perjalanan haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam sesi maya kita pada malam ini, dari utara sampailah ke selatan. InsyaAllah teruskan berdoa, teruskan jaga kesihatan, mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan dan kekuatan untuk kita mengharungi dan melalui musim haji yang mungkin mencabar, yang mungkin inilah benda yang kita harapkan. Mungkin sebahagian dari kita dah tanam azam 30 tahun lalu, kita mohon pada Allah, mohon berterusan supaya nama kita dicatat dan dimasukkan dalam menjadi Dhuyufur Rahman pada kali ini, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Saya mungkin tak sempat nak baca nama tuan-tuan seorang-seorang, tetapi ada 187 peserta yang menyertai kita pada malam ini. Terima kasih semua. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ketaksiran dan sebagainya. Minta maaf, saya bersiaran dari rumah lah ni. Mereka ni masuk dalam skrin ni. Hujung-hujung lah. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih pada semua. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi-sesi yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waffaqanallahu wa iyyakum. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, tersalah, tersilap, terkasar bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-puan sekalian. Kita tangguh dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وفقنا الله وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Aku ada